Saya PC 8600, Jafar Hassan. Hei! Hei! Tu, tinggal tak? Ada apa? Siapa tu? Datuk Yusof Haslam merupakan seorang figura ikonik dan legenda yang memulakan perjalanan seninya sebagai pelakon tambahan ketika berusia 17 tahun. Bakatnya kemudian membuka peluang lebih besar apabila beliau memperoleh watak pertama sebagai hero menerusi filem Permintaan Terakhir pada tahun 1975 sebelum berkembang menjadi pengarah dan penerbit prolifik sehingga digelar Bapa Filem Pecah Panggung Malaysia atas kejayaan besar filem-filem arahannya di Pawagam seperti Sembilu dan Maria Mariana selain dikenali sebagai penerbit gerak khas. Wahai demi untuk negara. Difahamkan, selagi masih sihat, pengarah dan penerbit Datuk Yusof Haslam yang kini berusia 71 tahun, sebolehnya mahu terus bekerja seperti biasa sebagaimana idolanya iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya. Sebab itu kau sukakan aku. Kau sukakan duit aku? Ha? Kereta aku? Cuba aku miskin. Kau suka? Tahun 70-an awal kan. Laksamana Jadi itu RM4. Lepas tu satu filem saya berlakon ada dialog sepatah dua. Ada dialog sepatah dua dia bagi RM7. Wow. Kalau ada karakter sikit RM9. Kalau duduk kat tepi dapat RM4. Pemain belakang tu RM4 lah. Pakai baju purba Kena semua cukai 2 sen. Masa tu RM4 macam hari ni RM40. Apakah setelah sekian lama kau masih belum mengenali hati budi aku? Wati, kita telah melalui dunia cinta dari alam kesekolahan. Sudah 7 tahun hubungan kita berlalu. Sekarang, terserah pada kau, Wati. Dato' Awi, seorang penyanyi legenda yang paling berjaya dalam bidang muzik, dan apa yang menarik, beliau memegang rekod sebagai antara pelakon lelaki dengan jumlah kutipan filem tertinggi di Malaysia. Langkahnya sebagai pelakon utama apabila membintangi filem Pemburu Bayang pada tahun 1993. Dan selepas itu, namanya terus memuncak apabila membintangi filem popular seperti filem Sembilu dan filem Bara yang mendapat sambutan hangat penonton sekaligus menjadikannya antara pelakon popular hero 90-an. Kini, pada usia 58 tahun, legenda seni itu memilih untuk memperlahankan kerjaya seninya bagi memberi lebih tumpuan dan meluangkan masa bersama keluarga. Kau sememangnya sudah ada lelaki lain? Cukup. Bagaimana pula hubungan kau dengan Ziana? Apakah kau juga masih mau menafikan? Wati, kau jangan menuduh sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Jangan mencabar aku, Wati. Aku tahu. Kau sememangnya sudah ada lelaki lain, bukan? Cukup. Bagaimana pula hubungan kau dengan Ziana? Apakah kau cuba mau menafikan? Wati, kau jangan menuduh sesuatu benda yang tidak pernah aku lakukan. Jangan cabar aku, Wati. So what? Jangan kau anggap aku semurah itu, Awi. Aku masih punya maruah diri. Jangan kau samakan aku dengan dunia kau. Mungkin apa yang lahir dari kau bukannya cinta, tapi nafsu. Kau masih menyalahkan aku, Wati. Aku tak salahkan sesiapa. Era Fazira pernah mendominasi kaca TV dan industri perfilman sehingga wajahnya hampir sentiasa menghiasi filem sebagai heroin utama. Beliau memulakan kerjaya sebagai Ratu Cantik pada tahun 1992 sebelum mencipta fenomena menerusi filem Sembilu pada tahun 1994 apabila filem sulungnya itu mencatat kutipan pecah panggung.
Sejak itu, beliau diberi julukan sebagai primadona filem Melayu sejak tahun 1994 hingga kini, apabila deretan filem-filem lakonannya selepas itu turut mencatat kejayaan, suatu pencapaian yang sukar dicapai oleh mana-mana aktris tempatan selepasnya. Sepanjang kerjayanya, beliau mengukuhkan reputasi sebagai pelakon berbakat besar dengan 2 kemenangan pelakon wanita terbaik di Festival Filem Malaysia, di samping aktif dalam nyanyian dan pengacaraan. Kini, pada usia 52 tahun, beliau kelihatan bahagia ke fasa kehidupan baru selepas berkahwin dengan Izwan Zain pada Disember 2025. Biarlah walaupun ku sepi, sedih pedih dikhianati, aku kan tetap terus mengorak langkah perjalanan ini. Kau nak pinang aku? Ana, kening jangan naik nak. Aku takut nak. Siapa yang nak kahwin dengan aku, Aku nak. Aku tak cintakan kau pun. Aku cinta nak. Aku tak pernah ada feeling kat kau. Aku feeling nak. Okey. Okey. Nah, kita kahwin lah dulu nak. Lepas tu, kita bercinta. Lepas tu, kita feeling lah. Tak mungkin, Remy. Tak mungkin. That's impossible. No way! Ziana merupakan model dan penyanyi handalan yang cukup menyelah pada era 90-an. Malah turut diiktiraf sebagai antara pelakon yang mampu menampilkan lakonan yang berkesan serta sukar dilupakan kepada penonton. Antara filem hebat yang dilakonkannya ialah Sembilu, Maria Mariana dan Merah, yang sekaligus mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai antara bintang popular ketika itu. Mereka terlalu sayangkan aku. Sentiasa melindungi aku. Mereka cuba mencipta sebuah syurga untuk aku agar aku sentiasa bahagia. Dalam meniti usia 58 tahun, ibaratnya tidak ada sedikit pun celah di wajahnya atau tanda di mamah usia. Sayalah Zaina Zain yang berlakon Maria Mariana. Lagi-lagi Maria. Aku dah bosan. Cuba contohi Kak Maria kau. Lagi-lagi Maria. Saya dah bosan dengannya. Memang ayah dan mak selalu lebihkan diri saya. Kan lebih baik saya tidak dilahirkan ke dunia ni. Itu makcik Cik Azura kah? Itulah satu-satunya keluarga aku. Saya sudah siasat latar belakang Cik Azura. Mari aku tolong. Tak payahlah. Marilah aku Tak payah, tolong. orang dah biasa. Janganlah kacau. Sorry. Saya terlupa kawasan larangan. Jamal Abdillah merupakan seorang penyanyi pop yang cukup terkenal sehingga digelar Raja Pop Malaysia. Tidak cukup dengan itu, beliau juga membintangi beberapa filem pecah panggung seperti filem berjudul Azura serta Kekasih Awal dan Akhir. Malah, beliau mengakui bahawa walaupun sudah lebih 40 tahun berlalu sejak filem Azura ditayangkan pada tahun 1984, fenomena watak seks dan Azura masih kekal diingati oleh para peminat hingga ke hari ini. Menyayang, saling percaya, puncak kasih berpanjangan. Muda lagi, umur 22, 23 kan. Masa tu. Trend zaman 80-an dulu. Jadi trend pada ketika itu, sesiapa juga penyanyi yang popular akan diambil berlakon. Encik, Bukan Encik, Profesor. maaf Profesor. Awak telah memalukan dirinya di halaman ramai. Awak telah melemparkan telur busuk ke mukanya.
Ya atau tidak? Ya, Profesor. Hah? Betul atau tidak? Maaf, Profesor. Maaf. Bukan, Profesor. Ya, saya lempar telur. Tapi bukan telur busuk, Profesor. Seorang bintang yang lahir dari darah seni ayah dan ibunya, iaitu Arwahyarham biduan dan seniman Dato' Ahmad Daud dan Arwahyarhamah primadona Datin Saadiah. Itulah Fauzia Ahmad Daud atau lebih mesra disapa Kak Oji yang menghiasi industri perfilman tempatan apabila memulakan lakonan pada usia 11 tahun. Malah, sepanjang hampir 5 dekad, beliau telah membintangi hampir 40 buah filem dengan kebanyakannya diberi peranan utama serta meraih kira-kira 12 anugerah dalam pelbagai kategori drama dan filem. Lakonannya sebagai Asmida dalam filem berjudul Ali Setan telah meletakkan namanya sebagai artis remaja yang berbakat dan diminati selain turut berbakat dalam bidang nyanyian. Namun, rumah tangganya bersama Eman Manan yang dibina pada tahun 1990 berakhir pada tahun 2003. Kini, beliau meneruskan kehidupan dengan bahagia bersama permata hatinya serta terus profesional dalam bidang seni. Dalam hati saya telah terbenam sumpah baru, Bang. Saya bersumpah akan mempertahankan orang yang saya cintai, yang satu hari nanti akan saya jadikan istri, biar dengan nyawa saya sekalipun. Eman Manan atau nama sebenarnya Abdul Manan bin Embong merupakan seorang pelakon terkenal yang mahir dengan seni silat dan dikenali sebagai hero terkemuka pada era 80-an hingga 90-an serta telah beberapa kali memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik di Festival Filem Malaysia sepanjang penglibatannya dalam dunia seni. Beliau mula berjinak-jinak dalam lakonan pada tahun 1980-an dan namanya mula diangkat setelah memegang watak utama menerusi filem matinya Seorang Patriot semasa bergandingan dengan Nur Kumalasari ketika beliau berusia 26 tahun. Menurut pandangan peminat, lakonan Eman Manan sejak dahulu lagi sentiasa menjadi pilihan mereka kerana penghayatan watak yang dibawakan cukup berkesan dan meninggalkan kesan yang mendalam di hati penonton. Kini, pelakon Eman Manan masih sihat dan kekal bertenaga pada usia 68 tahun serta mahu terus aktif dalam industri seni sehingga akhir hayatnya. Orang akan bercakap sama itu, maka ini, maka itu, maka ini. Satu perkara jangan lupa, asas takdir ketentuan Allah Ta'ala itu jangan lupa lah. Cakap bersama kan, cakap bersama minum, saya tak minum itu, saya makan ini, pagi saya makan itu, malam saya. Boleh saja. Suzy, boleh Raya hantarkan pulang? Sombongnya. Kenapa ni? Tiba-tiba marah aja. Nasib baik aku tak bawa kabar polis. Ini beg dia, makcik. Terima kasih, nak. Terimalah. Oh, tak payah, makcik. Saya tolong dengan ikhlas. Faizal Husin merupakan pelakon yang berpengalaman dan berasal dari keluarga seni. Beliau ialah anak kepada pasangan pelakon terkenal Arwahyarham Husin Abu Hassan dan Arwahyarhamah Mahyun Ismail. Beliau memulakan langkah sebagai pelakon kanak-kanak dalam beberapa buah filem sebelum semakin dikenali ramai menerusi lakonan watak utama dalam filem gila-gila remaja yang sekaligus mengangkat namanya sebagai ikon generasi era 80-an. Popularitinya itu bukan sahaja menarik perhatian penonton tempatan, malah membuka peluang kepadanya berlakon dalam filem kerjasama Hong Kong Malaysia serta filem Indonesia dan beliau juga turut diberi watak penting dalam siri TV British Amerika. Kini, beliau terus dikenali menerusi pelbagai watak dan pada usia 59 tahun, Faizal tidak akan berhenti berkarya selagi masih ada permintaan untuknya kerana bidang tersebut sudah sebati dengan jiwanya. Kalau dia rasa apa yang dia buat tu dapat merampas lihat rumah, dia salah. Kerana pegangan jemaah ada dalam genggam anak.
Ini bukannya rasuah, tapi hadiah. Salma, tak baik tu tolak bertangan orang. Terima kasih ya nak. Sama. Jemput duduk. Tak sangka seorang pengurus macam Cik Salma sanggup tinggal rumah papan macam ni. Apa maksud mereka gaji pertama? Cik Salma ni baru pertama kali dapat gaji ke? Datuk Rosham Noh merupakan antara nama yang terpahat dalam sejarah perfilman Malaysia dan mula mencipta nama menerusi filem Gila-Gila Remaja pada tahun 1986. Orang kembali ke Bandaraya untuk mengambil peperiksaan. Peperiksaan. Setelah membawakan beberapa watak pembantu, beliau terus memegang watak utama menerusi sebuah filem komedi romantik dan kemudiannya membintangi pelbagai filem aksi serta terus kekal relevan lebih 3 dekad. Kini, pada usia 59 tahun, beliau masih aktif membintangi karya terbaru di samping turut mencipta kejayaan sebagai usahawan serta mengusahakan pelbagai projek pertanian dan penternakan. Sebagai satu bangsa yang bermaruah. Kalau gitu kita tak merdeka sampai bila? Asal silap. Pasif akan terus dijajah. Dijajah. Walaupun negara telah merdeka. Abah tidak memahami inti perjuangan. Arti slogan Hidup Melayu. Falsafah demokratik nasionalisme yang sama ini kami perjuangkan, Abah. Itu semua tak penting. Pasti ramai yang terus teringat seorang pelakon berkarisma yang pernah mewarnai kaca TV sepanjang zaman kegemilangannya. Beliaulah Sidi Orazwa atau nama sebenarnya Dato' Syed Osman. Ketika itu, namanya semakin meniti di bibir peminat, lebih-lebih lagi selepas menampilkan lakonan yang hebat menerusi filem Sayang Salmah dan Laya Lara yang sekaligus melonjakkan popularitinya terutama sekitar era 1990-an. Balik nak hukum. Hukum lain lah. Hukum? Hukum? Mari sini. Duduk situ. Namun Sebab begitu, patut beri peluang. kemunculan Sidi Orazwa agak sukar untuk dilihat dalam banyak karya kerana beliau dikenali sebagai seorang pelakon yang sangat teliti dalam memilih watak dan naskah. Kini, pelakon berbakat itu berusia 61 tahun dan pada era awal 2000, beliau mengambil keputusan untuk berhijrah dan meninggalkan bidang lakonan serta memberi perhatian terhadap perniagaan yang berasaskan baja atau peladangan. Ni, diorang dah datang. Mereka ke sini. Alah, apa kita nak buat ni? Habislah rasa kita ni. Situ. Cepat sini. Ya. Jasmine, serahkan bayi tu. Cepat sikit. Jasmine. Nama Nur Kumalasari tidak asing lagi dalam sejarah seni tanah air dan beliau pernah menjadi salah seorang artis yang sangat digemari ramai dan bakat lakonannya pernah menembusi peringkat antarabangsa. Malah, beliau dikenali sebagai salah seorang primadona filem Melayu pada zamannya kerana membintangi pelbagai filem popular serta memperlihatkan bakatnya yang serba boleh itu yang bukan sekadar di pentas lakonan bahkan juga dalam dunia nyanyian dan pengacaraan. Kini, usia bintang legenda ini telah mencecah 70 tahun dan pada tahun 2022, beliau memilih untuk mengundur diri selepas puluhan tahun mewarnai industri hiburan. Keputusan itu dibuat untuk meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga di samping menumpukan perhatian kepada aktiviti kerohanian. Boleh ambil gambar? Favorite. Ini kena minta tulisan ada gambar. Boleh. Nak sekali ambil kan? Cik, nak makan apa cik? Special nasi goreng, mi goreng, mi bandung, mi hailam. Bagi nasi goreng lah. Dah habis. Mi goreng? Pun habis. Yelah, you tanya apa yang special cepatlah habis.
Okey lah, bagi mi ayam lah. Mi ayam Habis. Mi ayam 1 ya. Kasih 2. Cik. Mi ayam pun habis. Azhar Sulaiman pernah menjadi antara hero paling menyelah sekitar 1990-an walaupun mempunyai kelulusan dalam bidang seni bina dan turut bergelar seorang arkitek. Perjalanan karirnya sebagai pelakon TV dan filem sama rancak dan menjadi antara pelakon lelaki pujaan ramai, terutamanya selepas filem lakonannya berjudul Abang 92 pada tahun 1992. Selain filem Intailot, filem Bisikan Cinta dan banyak lagi ke dunia perfilman. Ayah dan mak meninggalkan banyak wang untuk kami. Insurans, EPF, ASP, ASN, shares, gratuity. What? No. Maksud saya, ialah mereka masih lagi bawah umur. Kini, pada tahun 2026, beliau berusia 55 tahun dan masih bergiat aktif dalam bidang lakonan serta pengacaraan. Hari tu support apa yang nak buat. You cakap buat je. Thumbs up. I love it. Now hari ni tukar fikiran pula. Sebenarnya, ramai lagi hero dan heroin pada era 80-an dan 90-an yang masih ada dengan kita. Oleh itu, kami ringkaskan beberapa bintang legenda yang masih lagi dapat kita saksikan hingga hari ini. Seperti Tapi jangan buat lagi. Saya tidak buat lagi. Janji. Janji. Nanti kita sembang. Kita sarapan dulu. Saya nak beli nasi lemak. Oh, you makan nasi lemak ke? Saya belum pernah makan. Jangan gaduh. Garanti best punya daripada mentega dan roti. Satu burger. Alright. Saudara, kat sini mana ada recording studio? Studio. Oh, brother pergi sana ya? Ha. Lu jalan terus. Lu ikut ini blok. Nombor 2 sebelum last. Abi, aku berani bersumpah. Aku tak pernah lakukan seperti apa yang dikatakan tadi. Dari mana kau dapat duit sebanyak ni? Aku tak tahu, Amri. Aku tak tahu macam mana duit tu boleh ada dalam beg aku. Kau masih mau menafikannya? Amri. Kau memang... Hi Zura. Hi, Man. How's your holiday getting on? Since you dah tanya, let me put it this way. Horrible. Tolong bagi tahu Cik Surya, I dah dapat orang gaji yang dia suruh carikan tu. Bye. Maria, please. Aku tak nafikan itu semua. Tapi ini soal hati dan perasaan. Aku tak mau kau balik pada barangan lama kau. Jangan berdasarkan diri sendiri. Kenapa? Aku bukan bini kau. Bukan juga kekasih kau. Apa yang kau nak sibuk? Mariana, kau dah berubah. Siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Ni? Itu kan kawan awak punya. Kan sama saja. Okey, abang buat lembut-lembut Dah hanya Leha buat. Leha pergi bandar dengan akak sebelah. Dan kami tengok wayang. Ya. Yeah. Engkau ingat aku dari pekak? Malam. Jadi kami tumpang lori masuk. Itu je, bang. Bahaya tau. Dia bukan orang sebarangan, Ayah. Yati nak kahwin dengan dia, Ayah. Ayah dah janji dengan Yati, kan? Ayah dah bagi green light. Yati boleh berkawan dengan sesiapa asalkan Yati tahu jaga diri. Kan, Ayah? Aku cakap, aku tanda. Nah? Hey, kau tak dengar? Allah! Apa ni?
Tengok. Engkau ni apa? Aku setujulah apa-apa. Duit derma ni aku bagi. Macam-macam. Kamu tengok cangkul ini. Dah beratus dah orang yang aku kebumikan. Adi. Alhamdulillah. Adi. Kau orang semua ni patut dihumbankan ke dalam kandang harimau. Biar dibahamnya seorang demi seorang. Aku kira kau yang jadi bos sekarang. Os! Os! Hei, Os! Apa yang kau buat ni? Kalau bandar raya nampak habis kita. Os nak cuba hidup dalam air. Macam mana ikan tu boleh hidup dalam air? Sudah, mari kita balik. Tak habis-habis cari penyakit. Nah, ambil ni. Dan jika ada hero dan heroin pada era 80-an dan 90-an yang tidak tersenarai, sila komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.